Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera pada member-member, bro-bro, otai-otai di luar sana. Bertemu lagi dalam vlog saya. Tapi sebelum I move further, ini saya nak mengingatkan kepada adik-adik yang berumur 18 tahun ke bawah, jangan duk isap vape. Jangan duk isap vape ni tak mau. Okey, ataupun adanya pot, mod, e-juice ni dilarang sama sekali. Okey, ingat, tak mau. Okey, sebelum ni saya buat unboxing, review sikit lah pasal device macam banyak je. Okay, actually baru dua je saya unboxing pun. Okay, hari ni sebabkan permintaan kawan-kawan banyak, since mungkin diorang pun tengah mencari-cari kot keliru ke apa, tak tahulah. Saya kat sini hari ni nak unboxing pot, bukan nak unboxing mod pun bukan. Hari ni saya nak review pasal flavor sikit. Okay, Honey Juana. Saya tahu Honey Juana ni dah bertapak, dah ada kat Malaysia ni lama kan. Kira pangkat otai lah flavor dia. Kira otai-otai lah. Dia nak kata baru, memang tak ada baru lah. Memang dia otai lah, pangkat otai lah, senang cerita. Okay, saya ni fruity ni orang, creamy, jahanam. Banyak saya dah try, tak masuk tekak. Saya dah try, ni dia. Kan? Nampak? Melon bubblegum. Yang ini padu tau. Ni, tak tipu tau, padu. Ini favourite. Sangkut dah kat sini, sangkut. Kalau beli sekali 4 kotak, 5 kotak buat stok. Mesti lah. Honey Juana Melon bubblegum. Okay, saya tak nak cerita pasal cerita dia punya best selling. Member cerita best selling dia dari creamy punya siri. Creamy dia pun satu tu je saya dapat dengan cerita lah. Orang kata susah nak dapat. Saya duduk PJ ni, macam-macam kedai vape saya pergi, payah nak dapat. Kalau bro-bro tahu mana pot-pot nak dapatkan flavor tu, komen kat bawah. Okay, beritahu lah saya. Boleh lalai jap. Kalau nak sampai ke KL tu pedih juga. Sold out panjang. Nak jadikan cerita, saya pesan kat member semua, kalau ternampak lah dari lepas, member beritahu tu, Nah, aku nampak flavor yang kau cari tu. Dia balik kerja pun padahal pergi. Alangkah kecewanya sampai sana. Habis. Kecewa saya. Jadi saya pun terfikir mungkin restock dah sampai kot. Dia orang dah restock kot. Saya pun try lah luck saya online. Terus dapat. By the way, terima kasih Bobo sebab beritahu. Terus dapat. Ni dah flavor tu. Ni tak asing lagi. Memang memanjang sold out, memanjang nak available, memanjang tak ada stok. Ni flavor dia. So hari ni saya nak try flavor ni. Kan, mana tahu sangkut. Okay, tunggu apa lagi? Jangan tunggu dah. Boba milk ni diorang kata paling famous lah. Memang famous katanya. Sold out memanjang. Tak tahu nak cari kat mana lagi lah. Setiap kali saya nak beli flavor Honey Juana ni, saya mesti check dulu lah. Boba milk yang ada ke tak ada. Tak ada, memanjang stok tak ada. Memang nasib. Ini pun tinggal sebotol je. Okay, botol dia datang macam ni Pada yang bro-bro yang baru nak berjinak dalam vaporize ni, vaporing ni. Okay, ni botol dia. Sekejap Ini dia punya creamy series.
Dia ada satu ni je creamy dia, kalau tak silap saya lah. Creamy dia satu ni je. Okay, sebelum tu PG-VG dia 50-50. Yang ni saya ambil 35 guys. 35. Ni 35 okay. So saya nak masuk dalam R3 Pro saya, R3 Palm 2 Pro saya. Baru je cuci ni. So saya akan menggunakan 1.0 dari R3 Palm 2 Pro. So dia HP core kat sini goncang dulu. Tak sabar ni. Orang kata dia punya flavor kick ni sampai orang ketagih edited. Okay, kita basahkan dulu. Bubur 5 titik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak pernah creamy ni, tak masuk tekak. Okay, lepas tu masuk macam ni. Ini pun nak tertanggal. Tani lah, nak cabut pun. Orang dah tak sabar dah ni. Okay, pusing bagi cantik siap. Okay, masuk dalam kita punya cartridge. Pusing kau. Ikut jam, 8 jam. Ikut jam. Okay, right. Saya akan set dia kepada airflow dia. Saya buka full lah. Nampak? Saya buka full airflow dia. Airflow buka full. Okay, masuk flavor. Mantul. Sedap bau dia. Tutup dulu. Macam biasa lah, kena tunggu kejap kan. So okay, pada yang baru menonton tu, pada yang belum subscribe saya lagi, subscribe lah, tolong ke apa ke kan, like, lepas tu share lah. Kalau bro-bro, otai-otai, member rasa saya punya video ni okey kan. Okay, ni device. Minta bateri dah cas. Aduh, tak cas boleh bergaduh. Cantik. Memang cantik full pula. Okay, kita masuk siap-siap. So saya akan set saya punya normal memang 12. Okay, kita pergi 11 lah dulu tengok. Okay, saya dah set pergi 11. Right, tutup dulu. Okay, biar dia relax tu. Sambil-sambil tu saya hisapkan satu ni. Ini dalam ni saya letak honey juana juga. Tapi ni apa, favourite saya lah, melon bubblegum. Antara tunggu ni, kalau bro-bro ada suggestion lah dekat saya. Saya ni gila fruity brand apa yang best kan, nak suruh saya buat review, nak suruh saya try. Saya ni suka melon favourite saya lah. Watermelon ke, honeydew ke, kalau ada rock melon ke rock melon buat flavour, saya on lah, mesti boleh lah. Tapi saya akan ambil local product lah. Kita nak naikkan produk Malaysia ni. Okay, so go on dengan produk Malaysia dulu. Tak sabar ni. Ni good boleh try ni. Airflow penuh, airflow buka habis ni.
Okay. Dia ada rasa mint sikit lah kat sini. Ada mint sikit. Saya rasa mint. Boba ni sebenarnya bro, otai-otai semua kalau tu yang kita beli dekat apa Cool Block apa semua kan, dia orang ada bubble tu yang biji-biji tu, bulat-bulat tu, kali hitam tu. Itu ada ni rasa dia. Sekejap, lemak susu ni tak dapat lagi. Tak boleh, kena naikkan 12 ni. Dia punya pearl tu, dia orang panggil pearl benda tu. Pearl tu, Allah, rasa tu. Memang lemak-lemak lah. Lemak-lemak. Lepas tu dia tambah sikit mint tu tak kuat sangat. Dia tak kuat sangat, tak tipu. Guys. Pearl tu kuat lah rasa dia. Ini kena dengan kopi ais ni, mesti melekat kan ni, mesti mantul punya ni. Kopi ais kopi ais. Tak boleh jadi ni. Kena cari kopi ais juga ni. Tunggu sekejap Tunggu sekejap. Jangan pergi mana, tunggu sekejap. A few moments later. Kopi ais. Kita try tengok. Pairing. Orang cakap ni main pairing kan ni. Tadi saya cakap konon kopi ais dengan ni baik kan. Nak try sekarang. Saya beritahu. Kena try bro. Memang kena try. Pearl ni Pearl. Kopi saya macam ada pearl. Dia punya rasa gula apa? Gula merah, brown sugar tu. Dia taruh kek kena kopi, macam kopi ada pearl kat dalam. Terbaik. Beli satu tu rugi. Jadi sampai di sini sajalah saya punya vlog. Boleh pairing dengan, saya ingat teh ais pun baik juga ni, teh ais. Cuba try tengok. Kalau dah try dengan teh ais, beritahu saya kat komen bawah. Yang belum like dan share saya, subscribe jangan lupa kat bawah. Alright. Pendek kata, malu apa bosku, nak berhenti rokok, vaporize.